Anak saya bernama Ahmad Imran. Imran didiagnose sebagai Down syndrome baby lah. Dia ada VSD, bersalin tu dia keluar blue blood colour. Maksudnya dia tak cukup untuk oksigen. Doktor sahkan dia ada masalah jantung. Bila buat test positifly dia memang Down syndrome lah. Tapi awal-awal tu memang menangis one whole day. Dan life a bit hectic sebab kita nak kena pergi fisio. Memang kita nak proceed untuk dia punya terapi lah. Nak melajukan apa-apa sensory dan sebagainya. First, bawa terapi selakat tender touch lah. Tapi kita tak proceed sebab due to monetary lah of course. Bila kami menilai tentang beneficiary, kami dapati bahawa kanak-kanak yang memerlukan intervention yang amat tinggi untuk complex disabilities memerlukan pertolongan yang lebih lama, dan kebanyakan daripada golongan ini 80% daripada mereka dan sebagainya datang dari orang B40. So kalau kita harapkan hospital kerajaan, sebab ramai sangat pesakit kan, appointment tu hanya dapat sebulan sekali, tapi dia orang ni perlu terapi setiap hari sebenarnya. Bila nak pergi ke private center, kos dia sangat mahal. Kalau tak dapat terapi lah contohnya kan, dia akan ketinggalan. Makin jauh, makin besar umur dia, makin dia ketinggalan. Kebanyakan parents, salah seorang akan berhenti kerja. Tak ada daycare nak terima budak-budak ni. Tak banyak sekolah yang nak terima juga. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, macam anak saya sendiri, dia boleh belajar tapi sekolah tak nak terima dia. Jadi tu dah tak ada cara lain, kita buka sekolah sendiri. Lepas tender touch call kata, puan nak tak join ni bawah Lotus? Tapi kena 3 kali seminggu lah. Kita orang memang eager time tu, dan memang kita dapat 6 bulan, Alhamdulillah. 6 bulan ditaja penuh oleh Lotus. Bagi saya memang itu betul-betul melajukan progres dia untuk berjalan seperti sekarang. Anak saya sendiri, walaupun dia dah umur 20 tahun, bila kita pergi appointment doktor pun terkejut. Sebabnya untuk budak yang umur macam dia ni, patut dah tak ada improvement. Tapi sebab dia buat terapi setiap hari, ada juga improvement walaupun dah lepas dia punya golden years lah. Untuk dana ni, kami sasarkan untuk 700 orang kanak-kanak untuk dibantu lah. If you purchase any Lotus brand products and the sub brands, you will automatically pledge 0.5% of the proceed into the fund. So from Kongsi Ceria number 1, kita berjaya support 6 children untuk sponsorship penuh. Kita harap tahun ni punya Kongsi Ceria kita akan dapat target 11 children lah. Dengan adanya Lotus ni, dia membantu kami create more awareness. Tolong beri peluang kepada mereka lah yang sama seperti orang lain. Kami amatlah mengalu-alukan kerjasama pelanggan bersama-sama Lotus untuk memberi impak yang positif kepada komuniti kami. So my message is, beli-beli sambil derma. Teruskan membeli di Lotus, teruskan support untuk anak-anak special yang ada.